Assalamualaikum, selamat datang ke Dunia. Ya, waalaikumsalam sahabat dunia. Yo. Yuk, Okey. sekarang ni yuk kat mana ni? Saya dekat depan pintu apa ni? Boleh nampak ni? Okey, pintu bahaya, Bahaya, dilarang masuk, dilarang masuk, FT room, high voltage. high voltage, switch gear. Maksudnya apa tu? Bilik elektrik yo. Bilik elektrik. Jadi bilik elektrik ni untuk apa yo? Yang ni bahagian ni kami ni. Kita ni. Maksudnya ini untuk kawalan bangunan lah ni. Kawalan bangunan yo. Jadi Power supply. untuk perkongsian ilmu kita hari ni yuk pasal elektrik kemasukan ke bangunan yuk. Ke bangunan. Kita elektrik ni yuk, elektrik kita daripada punca dia daripada bekalan pemegang lesen iaitu pihak TMB yang untuk di Malaysia lah. Sebab yuk ni orang Malaysia. Dia bukan orang Indonesia, orang Filipin ke Korea. Jadi Undang-undang Malaysia. Undang-undang Malaysia yuk. Jadi kemasukan kita daripada TMB yang kita tengah melawat ni, bilik elektrik ni adalah bilik untuk high voltage yuk. Sebab tu dia tulis dilarang masuk high voltage, nampaknya yuk. Mana aturan person saja. Aturan person saja yuk. Jadi kita ni bawah kawalan, kita ni buat review pasal bilik ni yuk, bahagian kejuruteraan elektrik yuk. Ya, Betul tak yuk? betul. Jadi yuk nak tanya soalan macam mana tu tadi? Lagi? Maksudnya bahagian ni keperluan dia mandatory, mesti orang yang berkenaan je boleh masuk. Orang yang berkenaan saja boleh masuk. Makcik cleaner nak masuk boleh? Makcik cleaner nak masuk, dia suka-suka masuk tak boleh. Tak boleh, Tapi tak boleh. kalau orang yang kelayakan tu dengan makcik cleaner tu boleh yuk. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya mesti ada orang yang menyelia. datang. Menyelia dia. Maksudnya orang kompeten ada bersama dan menyuruh pihak apa ni, orang siapa-siapa boleh masuk. Tepat sekali yuk, tepat. Jadi kalau bilik high voltage ni, bilik yang orang kata supply daripada TMB masuk punca utama dia masuk ke bangunan, lepas tu baru dia agihan kepada punca bekalan watan rendah. Dekat rumah saya tu 240. Yang ni 240 ke? Tak sama yuk. Nampak dia kata high voltage, watan tinggi. Yang kat rumah tu watan rendah. Oh, lain lah. Watan rendah. Jadi watan tinggi dia nilai dia berapa? 11,000 watt. Tingginya. Bersamaan 11 kV. Oh, bahaya ni. Saya pun takut dengar ni. Ai, 240 pun saya dah goyang ni. dah goyang kena shock 40 kali dah yuk. Jadi yang watan tinggi. Jangan lagi shot ya. Oh, yang high voltage ni jangan shock sekali pun tak boleh yuk. Ya. Ya. Jadi bilik ni keperluan dia adalah yang menjaganya mesti orang kompeten yuk. Betul tak yuk? Jadi kompeten dia mesti level-level yang diluluhkan saja. Ya, ini dia bilik untuk watan tinggi. Okey yuk, apa-apa kita teruskan lagi ke depan. Okey. Ya. Selamat datang ke Dunia yuk.